kenapa buat kuil di atas tanah orang? Dr. Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO Malaysia, dia tanya, masyarakat Hindu tidak Setiausaha Interim Parti Bersepakat Hak Rakyat Malaysia, Urimai, M. Satis minta Akmal Saleh diam diri dalam isu yang tiada kaitan dan tidak diketahuinya termasuk dalam isu kuil Dewi Sri Patra Kaliaman di Jalan Masjid India. Satis berkata, tindakan Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dari Muhammad Akmal Saleh mengkritik Presiden Mai, Tan Sri Salvinswaran berhubung isu hangat berkenaan jelas dibuat tanpa mengetahui fakta sebenar. Menerusi video di TikTok, beliau berkata, kuil berkenaan sudah wujud ketika era kerajaan kolonial serta sebelum Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, ditubuhkan. Malah, DBKL sendiri yang mengiktiraf kewujudan kuil tersebut dan meluluskan tanah sementara pada tahun 2008 dengan janji untuk mewartakannya secara rasmi. Kenapa buat kuil di atas tanah orang? Dr. Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO Malaysia, dia tanya, masyarakat Hindu tidak membantah pembinaan masjid. Yang ini, hero kita, Akmal, perlu tanya kepada pemimpin daripada parti dia sendiri. Sehari dua ini, gempar satu isu baru di media sosial. Semua tahu isu apa? Isu kuil Sri Patra Kaliaman di Jalan Masjid India Kuala Lumpur. Macam-macam komen. Rata-rata komen yang saya nampak adalah tanya, kenapa buat kuil di atas tanah orang? Dr. Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO Malaysia, dia tanya, 130 tahun ke 140 tahun mana boleh buat kuil atas tanah orang? Sebenarnya, cerita dia macam ni. Itu bukan tanah milik swasta sebelum ini. Bukan tanah milik DBKL pun. Pada 1892, iaitu lebih kurang 130 tahun lepas, satu hutan belukar. Pekerja-pekerja India Hindu yang dibawa untuk membina kawasan tersebut telah mendirikan satu kuil untuk tujuan sembahyang mereka. Dan pihak British telah memberikan tanah itu kepada kuil tersebut. Dan kuil tersebut wujud di sana lebih 130 tahun. Apabila DBKL diwujudkan pada tahun 70-an, DBKL pun sedar bahawa kuil itu memang berada di sana dan DBKL tidak pernah mengeluarkan apa-apa notis untuk mengeluarkan mereka daripada tanah itu. Malah, berpuluh tahun, jawatankuasa kuil itu pun cuba untuk mendapatkan tanah itu daripada DBKL tanpa apa-apa keputusan yang sahih. Pada tahun 2008, pihak DBKL telah mengalihkan kuil itu daripada tempat asalnya ke tempat sedia ada dengan janji bahawa tempat sedia ada akan dijadikan tapak tetap dengan watak kerajaan ataupun dengan gerang di atas nama kuil tersebut. Maka jawatankuasa kuil pun setuju untuk berpindah ke tempat baru. Tetapi pada tahun 2014, pihak DBKL secara senyap telah menjual tanah kepada satu syarikat swasta, iaitu pemilik tanah sekarang. Soalan di sini adalah, pihak kuil sudah pun menyatakan kepada pihak DBKL bahawa mereka sedia untuk beli tanah tersebut. Sepatutnya pihak DBKL perlu memberi pilihan pertama kepada pihak kuil untuk membeli tanah tersebut. Tidak, dalam kes ini DBKL pilih untuk menjual tanah ini kepada pihak swasta secara senyap. Tiada open tender, tiada pengumuman awam, dan secara senyap kita pun tidak tahu tanah ini dijual dengan harga yang jumlahnya kita tidak tahu. Dan tiba-tiba tanah yang diduduki oleh kuil ini sudah menjadi tanah swasta. Sebenarnya pembeli tanah tersebut, iaitu syarikat swasta berkenaan, sedar bahawa ada satu kuil di atas tanah mereka. Kebiasaannya apabila seorang pembeli tanah, apabila dia membeli tanah dengan encumbrances, setinggan kuil ataupun apa-apa halangan, mereka akan beli tanah itu dengan harga yang rendah. Dan saya percaya syarikat tersebut pun telah membeli tanah ini dengan harga yang rendah. Dari tahun 2014 sampai tahun 2024 atau 25, tiada apa-apa rancangan oleh syarikat tersebut untuk membina apa-apa mall ataupun bangunan lain di kawasan tersebut. Sebab mereka sedar mereka telah membeli tanah dengan satu kuil di atas tanah tersebut. Dan datanglah tahun 2025, tiba-tiba pihak syarikat swasta menyatakan mereka nak bina satu masjid di kawasan tersebut. Masyarakat Hindu tidak membantah pembinaan apa-apa masjid sebab kita semua sedar Islam adalah agama persekutuan. Kenapa kita nak bantah kalau orang nak bina masjid? Tidak ada kebenaran dalam kenyataan tersebut. Apa yang dipertikaikan adalah cara DBKL memperlakukan kuil ini.
Kuil ini sudah pun menyatakan mereka sedia untuk membeli tanah, tetapi mereka tidak diberi pilihan untuk membeli tanah, malah pihak DBKL secara senyap telah menjual tanah tersebut kepada pihak swasta. Apa tujuan sebenar DBKL selepas memberikan tanah ini kepada kuil tersebut pada tahun 2008? Yang ini, hero kita, Akmal, perlu tanya kepada pemimpin daripada parti dia sendiri. Siapa menjadi Menteri Wilayah Persekutuan pada masa itu? Tengku Anan, mantan Setiausaha Agung UMNO. Tanyalah kepada dia, kenapa DBKL pada masa itu jual tanah itu kepada pihak swasta secara senyap? Ini soalan kita. Ini yang pihak kuil mempertikaikan. Mereka dijanji bahawa tanah yang sedia ada akan diberikan kepada mereka atau untuk dibeli. Tetapi berlaku sebaliknya. Dan syarikat swasta, bila mereka rasa tidak boleh buat apa-apa, mereka pun nak gunakan alasan untuk membina masjid untuk menghalau kuil ini. Itu yang menjadi pertikaian sekarang. Walau apa-apa pun, saudara-saudari sekalian, ada banyak isu yang dibelenggu oleh negara kita dan rakyat, tidak kira kaum agama di Malaysia ini. Dan saya rasa isu-isu seperti ini yang mampu membakar sentimen perkauman dan agama sengaja dipermainkan oleh sesetengah pihak. Apa isu-isu yang dibelenggu oleh rakyat negara kita? URA, Urban Renewal Act, adalah satu akta yang akan diperkenalkan oleh kerajaan Madani, di mana mereka yang berpendapatan rendah, khususnya masyarakat Melayu dan masyarakat India, akan dikeluarkan daripada pusat bandar yang nilai hartanahnya begitu tinggi dengan alasan bahawa pembaharuan bandar ataupun urban renewal. Bagaimana pula dengan bailout RM1 bilion kepada syarikat Sapura yang dulu PMX bantah, sekarang dia sendiri yang bailout. Isu-isu seperti ini adalah isu kepentingan rakyat yang kita tidak bincang. Tetapi kita sibuk bertelingkar tentang isu yang bukan isu sebenarnya. Ini adalah isu DBKL dan pihak swasta dengan pihak kuil. Dan isu ini sengaja diperbesar-besarkan untuk mengaburi mata rakyat. Bukalah mata kita. Jangan kita bertelingkar sesama kita. Inilah cerita sebenar dalam isu kuil ini. Saya percaya mereka yang belum faham boleh turun sendiri ke kuil dan tanya jawatan kuasa kuil. Bagaimana mereka telah diperdaya oleh DBKL. Ini tanah yang diberi oleh DBKL dengan janji untuk dijual kepada mereka. Mereka bukan suka hati pergi duduk dekat tanah swasta. Tanah yang mereka duduki daripada tahun 2008 atas janji DBKL itu telah dijual oleh DBKL pada tahun 2014. Tanya DBKL. Menteri UMNO pada masa itu, kenapa dia jual? Sekarang UMNO, PKR, DAP semua sudah jadi satu geng Madani. Semua ini tidak akan dipersoalkan oleh geng-geng Madani ini. Kami mempersoalkan. Jawablah.